Sejarah lambang atau jata negeri Johor bermula pada zaman Sultan Sir Abu Bakar, iaitu pada pemerintahan tahun 1862 sehingga 1895. Kisahnya bermula apabila Sultan Abu Bakar memanggil Lieutenant Colonel Haji Musa bin Yusof dan menitahkannya supaya mencipta sebuah lambang yang sesuai untuk kerajaan Johor. Ia berdasarkan lambang diraja England, iaitu sebuah perisai yang disokong oleh 2 ekor singa di kiri dan kanannya. Disebabkan di Empayar Johor tidak ada singa, maka harimau yang terkenal dengan kehebatannya dijadikan sebagai lambang negeri Johor dan terus digunakan sehingga ke hari ini. Sejarah perkataan Johor adalah berasal dari perkataan Arab Jauhar atau secara umumnya dipanggil batu-batu berharga yang menunjukkan pengaruh awal peniaga-peniaga Arab yang memperdagangkan rempah-rempah di negeri ini. Di Thailand pula, Johor dipanggil Gangganu yang tetap membawa makna batu-batu berharga. Kesultanan Johor adalah salah satu kerajaan kelautan yang terbilang di rantau kepulauan Melayu. Kegemilangan dan kehebatan pemerintahan Johor adalah lahir daripada kesinambungan Kesultanan Melayu Melaka. Talian antara dua buah kerajaan ini adalah kesan daripada kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1511 selepas diserang oleh Portugis. Serangan tersebut menyebabkan waris Kesultanan Melayu Melaka membawa diri ke Johor. Hal ini terus membawa kelangsungan sebuah empayar yang hebat oleh pewaris-pewarisnya. Kegemilangan Kesultanan Johor adalah hasil kebijaksanaan Sultan dalam memimpin sebuah negara yang hebat di rantau ini, di mana keterbukaan Kesultanan Melayu Johor kepada masyarakat luar dari pelbagai negara juga telah memberikan banyak faedah kepada pembangunan negara. Secara ringkasnya, kebijaksanaan pemimpin Kesultanan Melayu Johor telah membawa pembangunan ekonomi yang begitu pesat sehingga Johor menjadi sebutan di rantau Asia. Kegemilangan Kesultanan Melayu Johor dapat dilihat melalui petabalan duli Yang Maha Mulia Maharaja Abu Bakar sebagai Sultan Johor pada tahun 1855. Maharaja Abu Bakar merupakan putera temenggung Seri Maharaja Johor Daeng Ibrahim. Baginda diputerakan pada 3 Februari 1833 dan telah menggantikan ayahnya yang mangkat pada 1 Februari 1862. Beliau merupakan seorang sultan yang bijaksana dan mempunyai banyak sumbangan dalam pembangunan kerajaan Johor. Antaranya ialah mengadakan dan memperbaharui isi utama perjanjian persahabatan dengan kerajaan Pahang pada 17 Jun 1962. Tujuan utamanya adalah untuk mengukuhkan kedudukan baginda sebagai pemerintah Johor. Selain itu, beliau juga mengamalkan hubungan yang baik dengan kerajaan Riau Lingga dengan menerima kunjungan daripada Raja Ali Haji pada 17 Mei 1866. Pembangunan negeri Johor yang rancak dan terancang adalah pancaran daripada kepimpinan duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar. Kepimpinan yang luar biasa itu membuatkan beliau sehingga digelar Bapa Johor Moden. Transformasi yang dilakukan beliau adalah mengasaskan sistem pentadbiran moden, iaitu mewujudkan majlis Jumaah di Johor, Jumaah Menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Institusi moden juga diwujudkan seperti Jawatan Menteri Besar, Setiausaha Kerajaan, Pelantikan Pegawai Daerah, Penghulu dan Ketua Kampung. Beliau juga telah memperkembangkan kerajaan Johor dengan mempunyai hubungan rapat dan istimewa dengan negara barat, khususnya negara British. Hal ini telah menyebabkan beliau telah mendapat penghormatan daripada Ratu England yang dikurniakan darjah kebesaran seperti Royal Prussian Order of the Crown kelas pertama, Commander of the Cross Italy, Commander of the Order Saxe-Coburg Anggota, pingat emas daripada TYT Prince of Wales, GCMG dan juga KCSI.